salah satu program wajib bagi sekolah tempatan Keruh bagi meraihkan anak-anak yang telah mengambil peperiksaan UPKK pada tahun lepas di tahun 2020 sekarang saja. Jadi belum rasmi lagi lah, maksudnya sijil keputusan ni untuk makluman je lah. Yang rasmi nanti akan ada satu lagi sijil yang akan dikeluarkan oleh Jabatan Agama, Jabatan Kemajuan Islam lah daripada JAKIM. Okey, untuk makluman semua calon UPKK pada tahun lepas 2025 seramai 16 orang sahaja. 16 orang sahaja. Jadi saya akan baca sedikit lah tentang bilangan-bilangan murid yang dapat berapa A. Jadi untuk makluman semua 16 orang yang ambil UPKK ni semua dapat A. Bukan sebut A lah, maksudnya ada yang 1 A, yang paling 5 pun 3 A. Maksudnya Alhamdulillah lah. Yang dapat 3 A ada 5 orang, 4 A ada seorang, 6 A ada seorang, 7 A ada 2 orang, 8 A ada 3 orang, manakala 9 A ada 4 orang. Peningkatan seorang, tahun lepas 3 orang, tahun ini 4 orang ada 9 A. Bukan untuk diri sendiri dan anak-anak tuan-tuan semua. Alhamdulillah, bertemu-temus belajar kita berikan teruskan masalah. Dengan kali ini, kamu telah membuat cemerlangkan sebuah sekolah dan membanggakan 16 orang dapat ambil 25% daripada 20% daripada 16 orang tadi. Pas dia boleh senang yang ada sekolah yang besar ini oleh Puan Nurhizat bin Wahab untuk menyerah untuk majlis penyerahan skrip keputusan UPKK tahun 2025. Norania Arisa binti Fauzi Rudin bersama dengan mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Azim kongsikan apakah perasaan Azim dapat keputusan cemerlang dalam UPKK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasa sangat gembira kerana mendapatkan keputusan yang sangat baik, iaitu 9A. Okay. Bolehkah Azim kongsikan apakah tips-tips pelajaran cemerlang UPKK? Tips yang saya lakukan adalah sentiasa fokus dalam pembelajaran, mengambil tuition dan menjaga perasaan orang lain. Itu saja. Terima kasih. Bolehkah Puan kasih apakah Puan mendidik Azim sampai dapat 9 keputusan dalam UPKK? Yang pentingnya disiplin masa belajar. Lepas tu kena ada jadual pembelajaran yang baik. Itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Amal kongsikan apakah perasaan anda dapat 9A keputusan UPKK? Perasaan saya amat terkejut lah sebab saya pun kurang tuition juga. Tuition pun 2 jam je. So tak sangka lah boleh dapat 9A ni. Okey. Bolehkah Amal kongsikan tips-tips pembelajaran? Tips pembelajaran yang kita patut untuk mendapatkan kecemerlangan ialah ulang kaji pada setiap masa ataupun masuk tuition yang anda lemah, yang subjek yang anda lemah. Kak Encik, terangkan apakah didikan yang Encik telah buat kepada Amar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada bagi apa-apa pun, tapi cuma galakkan dia untuk ulang kaji sendiri dan fokus kepada pelajaran yang lemah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Abang Akil kongsikan perasaan anda dapat 9A keputusan UPKK? Perasaan saya gembira kerana
Dengan ketentuan Allah saya dapat 9A. Dan apakah tips-tips pelajaran anda? Saya setiap malam saya kadang-kadang adalah baca buku nota padat tu. Lepas tu waktu siang, waktu petang, waktu lebih kurang pukul 3 macam tu, saya ada baca buku dalam bilik. Okey, terima kasih. Puan, bolehkah Puan kasih didikan anda kepada Abang Akil? Okey, orang panggil pelajaran saya fokus pada anak saya dalam mata pelajaran, fokus buat nota, study buku kat rumah apa semua, tapi ada had limit. Ada masa dia boleh main, ada masa dia untuk study. Itu yang asyik fokus pada dia lah. Fokus supaya ada banyak lebih buat latihan lah. Oh, okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perasaan anda pada hari ini? Sangat gembira sebab saya dapat 9A. Apakah tips pelajaran anda? Jangan selalu kontes sekolah. Apakah pendidikan? Pendidikan, kena selalulah teman anak buat kerja sekolah, teman anak belajar, dan kena sentiasa bersama. Dah. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Azim kongsikan apakah perasaan Azim dalam keputusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ama kongsikan tips? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Abang Akil kongsikan Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Abang Akil apakah Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Assalamualaikum